Okey, ini contoh durian IOI. Warna kuning, sangat pekat, terbaik, rasa pun manis, pekat, berlemak. Contoh durian IOI bagi yang nak mengenali . Yang ni pula adalah durian D24. So kalau ikutkan warna dia agak cair sikit. Warna dia tak berapa terang macam IOI tadi . Dan ni pun consider lemak juga. Bagi sesiapa yang nak mengenali, ni adalah durian D24. So sangat lemak, krim, cantik, isi pun padat.